Bersama-sama dengan kita Ustaz Syafiq. Hai Ustaz Syafiq. Hai. Assalamualaikum lah saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast sekolah kita. Saya Suraya dan kawan saya Adiana. Adiana, hari ni kita nak bincang tentang apa ya? Hari ni kita nak sembang tentang Nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Bersama-sama dengan kita Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Suraya dan Adiana pada hari ini? Kami sihat Ustaz. Ustaz, soalan pertama, apa itu Nuzul Quran? Terima kasih kepada Suraya. Okey, Nuzul Quran ni ialah peristiwa ayat Al-Quran diturunkan pertama kali kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang pertama diturunkan ialah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dan peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan di Gua Hira. Oh, macam tu. Ustaz, apa pula malam Lailatul Qadar? Okey, malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang istimewa yang hanya terdapat di dalam bulan Ramadan sahaja, di mana malam ini disebut dalam Al-Quran di mana ia merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan disebutkan malam ini juga dalam surah Al-Qadr. Ustaz, apa yang lagi menarik tentang Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Okey, sebenarnya banyak perkara yang menarik. Antaranya kalau kita lihat dari segi ibadah, di mana hamba Allah yang melaksanakan ibadah pada jatuh daripada malam Lailatul Qadar itu, dia punya pahala ni berlipat-lipat kali ganda, berbeza dengan bulan-bulan yang lain dan hari-hari yang lain. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik di malam yang berlaku dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Kadang-kadang antaranya ialah malam tu dia malam yang sejuk, malam yang tenang. Dan bila malam berlaku di malam Lailatul Qadar itu, esoknya kebiasaan cuaca akan jadi tenang, akan jadi sejuk, menunjukkan malam tersebut, malam sebelumnya adalah malam Lailatul Qadar, berlaku dengan Lailatul Qadar. Wah, bestnya. Saya teringin nak jumpa malam Lailatul Qadar. Okey, Alhamdulillah. Antara kaedah cara macam mana kita nak berjumpa dengan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di mana hari malam yang ganjil. Malam ganjil ni disepakati oleh ulama berlaku dengan malam Lailatul Qadar. Jadi untuk kita tidak terlepas malam Lailatul Qadar, tiap-tiap malam kita bangun sepertiga malam, kita laksanakan ibadah sebaik-baiknya. Solat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat qadha, dan pelbagai-bagai jenis solat. Mana tahu dengan izin Allah, terjatuhnya waktu kita melaksanakan ibadah tersebut pada malam Lailatul Qadar, alhamdulillah insya-Allah kita akan dapat pahala dan gandaan keberkatan malam keistimewaan Lailatul Qadar tersebut. Kita akan dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Oh, semoga kita berjumpakan dengan malam Lailatul Qadar, Adiana. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ustaz, apa beza Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Okey, alhamdulillah. Nuzul Quran ni peristiwa turunnya Al-Quran, dan ia berlaku pada satu tarikh yang tetap, 17 Ramadan. Berbanding pula dengan malam Lailatul Qadar ni, dia berlaku pada malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Jadi itu perbezaan perbezaan ketara lah di antara malam Lailatul Qadar dengan peristiwa nuzul Al-Quran. Dan peristiwa nuzul Al-Quran ni adalah tentang turunnya Al-Quran. Dan malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang penuh barakah, yang penuh keistimewaan, yang penuh pahala yang Allah bagi kepada siapa yang mengamalkan ibadah pada malam tersebut. Oh, macam tu bezanya. Baru saya faham. Ya, sama-samalah kita memahaminya, insya-Allah. Alhamdulillah. Banyak kami belajar, Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Ustaz pun sama, dalam masa Ustaz memberi ilmu, Ustaz pun sama-sama menambah ilmu. Jadi di bulan di sempena turunnya Al-Quran, hari nuzul Al-Quran, dan di bulan Ramadan ini,
Jadi Ustaz nak ajak kita semua supaya sama-sama kita banyak membaca Al-Quran, banyak mentadabbur Al-Quran dan mengamalkan isi-isi penting ataupun apa yang disuruh dalam Al-Quran, supaya kehidupan kita lebih bahagia, tersusun dan terurus, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Baiklah, itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Suraya, sama-sama Adriana. Semoga kita berjumpa lagi. #Ramadanku bermakna. Assalamualaikum.